Pagi ceria kita melangkah, bawa impian dan harapan. Ipoh Perak 27 Jun 2026. Bersama anda, saya Adam Syafa bin Syed Muhammad Rizal, wartawan kru TV PSS SMK Dr. Megahas melaporkan secara langsung dari SMK Bandar Baru Putra yang menjadi tumpuan apabila berlangsungnya Carnival Ignite 2026. Carnival ini telah berjaya menghimpunkan sebanyak 21 bas sekolah dari sekitar daerah Kinta Utara yang bertanding dalam acara yang berteraskan inovasi, komunikasi serta kepimpinan dan sukan. Sekaligus menjadikan program ini sebagai platform memperkasakan bakat murid secara holistik. Pagi ceria kita melangkah, bawa impian dan harapan. Kawan-kawan semua bersama, cipta kenangan tak terlupa. Proyek hebat ia menarik, belajar sambil beraksi. Semua bakat kita tonjolkan, hari ini kita bersimak. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat pelbagai pertandingan menarik yang dianjurkan sepanjang Carnival Ignite 2026. Antaranya ialah pertandingan inovasi KMR dan PBL, memberi peluang kepada murid untuk menghasilkan inovasi bagi menyelesaikan masalah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Seterusnya, pertandingan Ignite Digital Passport Challenge membenarkan murid memainkan permainan kecerdasan buatan atau AI melalui platform Delima. Seterusnya, pertandingan akhir choral speaking peringkat daerah Kinta Utara yang mengenengahkan penyampaian mesej melalui gabungan suara, irama dan persembahan secara berkumpulan. Peluang demi kegemilangan. Selamat sejahtera. Bersama saya, salah seorang penganjur bagi Carnival Ignite 2026. Puan, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nofitra binti Nuruddin. Saya merupakan pengetua SMK Bandar Baru Putra. Saya baru saja berkhidmat di sini bermula pada 25 Mei yang lalu. Apakah objektif utama bagi pelaksanaan Carnival Ignite 2026? Pada hari ini, sekolah kami mengadakan program ataupun Carnival Ignite yang berteraskan kepada STEM, iaitu tujuannya adalah untuk memupuk minat murid-murid dalam bidang STEM dan menghasilkan inovasi melalui aktiviti dan mata pelajaran STEM seperti berkaitan dengan PBL dan KMR, dan juga istimewanya pada tahun ini juga kita gabungkan dengan aktiviti akademik co-curriculum daerah, di mana pada hari ini kita ada juga pertandingan akhir untuk choral speaking dan juga bridge building. Baiklah, diharapkan agar objektif-objektif tersebut berjaya dicapai. Sekian. Mari melangkah masa depan yang lebih pintar. Persoalan saya, bagaimanakah penyertaan gerai jualan ini dapat membantu dalam kemahiran keusahawanan anda? Okey. Cikgu lebih kepada pelanggan cikgu lebih pada budak-budak sekolah, di mana gambar-gambar ni banyak kepada kartun dan peringkat pertama mewarna, iaitu campuran warna 3 warna asas, selain daripada meluangkan masa selepas pencen tak ada buat apa. Itulah dia. Okay. Ya. Apakah keunikan dan tarikan utama dalam Carnival Ignite 2026 yang tiada pada program-program lain? Okey, kita dapat lihat Carnival ini menjalankan aktiviti-aktiviti yang menarik dan program keusahawanan. Di samping itu, kita dapat lihat juga semangat kerjasama dan semangat keusahawanan dalam diri murid dan pelajar yang hadir di sekolah ini. Secara keseluruhannya, program ini telah membuktikan bahawa pendidikan terbaik bukanlah datang dari bilik darjah semata-mata, namun datang dari pengalaman, cabaran dan kerjasama. Saya, Adam Syafa bin Syed Muhammad Rizal melaporkan untuk TV PSS SMK Dr. Megahas meminta izin melaburkan tirai liputan pada hari ini.